Perbandingan di antara pergantungan kerajaan kepada hasil daripada minyak dan gas dan Petronas semata-mata ini di antara tahun 2009 sehingga tahun 2024 dalam tempoh lebih kurang dalam 16 tahun sebenarnya telah berkurang dengan mendadak. Dalam tahun 2009 kerajaan pada ketika itu bergantung sehingga 40% daripada Petronas dan juga sumber minyak dan gas sebagai sumber pendapatan kerajaan. Setakat yang terkini, seingat saya 2024, sebenarnya angka pergantungan 40% itu telah turun kepada 15%. Dan dengan perkara-perkara yang kita majukan tadi dalam industri-industri baru, ini sudah tentu akan dapat terus melonggarkan pergantungan kita kepada hasil daripada minyak dan gas. Itu tidak bermakna bahawa dalam masa yang terdekat ini sehingga kita akan ketandusan hasil daripada minyak dan gas. Soal saki-baki itu. Kerana Petronas insya-Allah akan terus mengembangkan aktivitinya ke pentas dunia dan mendapatkan blok-blok baru di negara lain. Jadi dari segi keuntungan Petronas daripada satu tahun ke satu tahun itu bergantung kepada prestasinya di pentas dunia. Dan dengan hasil yang lebih pelbagai, bukan semata-mata bergantung kepada hasil minyak dan gas semata-mata, termasuklah juga daripada elektronik yang lain-lain. Maka sebab itu kita tengok sebenarnya peruntukan belanjawan untuk pembangunan fizikal di Sabah dan Sarawak itu terus meningkat daripada satu tahun ke satu tahun, dan kerajaan telah berjaya memastikan bahawa untuk 5 tahun berturut-turut sebenarnya peruntukan paling besar untuk pembangunan fizikal terus pergi kepada Sabah dan Sarawak. Dan saya yakin perkara ini akan berterusan selari dengan kejayaan kerajaan mempelbagaikan sumber pendapatan negara, tidak kiralah apa yang berlaku kepada hasil domestik minyak dan gas di negara ini.